Jom kita unbox Honor Pad 10 yang terbaru. Tablet terbaru daripada Honor. 1, 2, 3, boom. Yang ni kita ada warna warna macam biru cyan macam tu. Ni dia punya kamera dan tengok dia punya ketebalan. Memang betul-betul nipis weh. Lepas tu kita ada kabel USB Type-C dan kita ada dia punya charger 3 pin. Tapi yang tu barang dekat dalam kotak. Ada banyak lagi barang dekat luar kotak tau. Cuba tengok ni. Ini kita ada Honor Pad 10 Smart Keyboard. So macam ni rupa keyboard dia. Dia style keyboard campur casing macam ni. Tak cukup dengan keyboard, kita ada juga Honor Choice Pencil. So lepas kita dah pasang dia punya casing ni, macam ni rupa dia. Dan kalau kita buka, boleh standkan macam ni. Aku minat jugalah design tablet macam ni sebab dia punya side ni memang betul-betul boxy tau. Dia tak curve. Aku lagi suka boxy macam ni. Jom kita on dulu tablet ni, tengok macam mana dia punya display. Honor powered by Android. Itu dia. Cuba tengok dia punya display. Memang betul-betul terang dan besar tau. Lepas tu nak scroll pun memang lancar je. Tapi nanti aku buat full review. Tapi yang bestnya sekarang ni, kalau korang dapatkan Honor Pad 10, bukan setakat dapat keyboard dengan pensel je tau, tapi dapat juga Honor Choice Headphone Pro. Cuba tengok tu. Siap ada noise cancellation tau.